apa yang bahayanya digital ID ni? Digital ID ni kita nampak macam memudahkan. Dia bukan sekadar projek yang teknologi moden lah. Dia adalah satu penjara digital sebenarnya. Okay. Yang korang tengok, okay, kalau setakat kita takut digital ID ni sebab collect data, isu dia bukan pasal collect data je. Kalau collect data ni media sosial ke kat mana-mana pun, sekarang ni kat telefon pun collect data kan. Isunya bukan pasal data, ancaman data tu. Isu dia adalah penjara digital. Kalau digital ID ni sekarang ni masih lagi pilihan, tapi kalau dah melibatkan undang-undang, wajib daftar digital ID. Dan juga digital ID ni digabungkan dengan AI. So ini yang jadi kita bagi absolute power pada pemerintah. So ini yang menjeratkan kita rakyat kepada penjara digital. So dia satu saja, maknanya kita dia digital ID ni ada macam IC kita lah. Selalunya kita nak berurusan dengan mana-mana badan kerajaan ataupun mana-mana tempat kita guna IC, betul tak? Kan? Tapi bila dah start My Digital ID, semua benda kena daftar, klik dekat